Namo den komeng. Aden disuruh dek emak den dari kampung pergi merantau ke kota untuk mencari hidayah dan merubah nasib den. Dek Aden di kampung suku melala, suku bacaka, suku pulang malam, suku mabuk-mabuk dan lain-lain. Jadi semasa bulan puasa ko, Aden disuruh dia emak den pergi ke kota mencari hidayah. Mulai dari siko, kisah hidup baru den mulai. Aduh, kamar usia puluh dek gaya-gaya. Jadi hidayah belum puasa tak? Hidayah belum puasa koruk lita. Bak jeri-jerilah makan tak lu ah. Tak beri. Hei, Mang. Ada pergi cari apa ah? Mengah. tak petang lah. Dan lu ada makan lah. Siapa nan dan tadi Dan je setengah tinggal lah. Koncang rokok minta pergi. Cepet lah. Oi, tolong lah, kejar. Bu, mie ku berapa sih bu? 500. Ambil 2 bu, 1000. Tunggu tahu deh bu. Ini bang. Makasih. Komeng, kope. Aduh, ini apa kan? Mana. Kau mina lu. Ale lah. Ale. Kuah. Oh iya, apa ada di kajang preman tu tadi? Jadi kuah. Nah, tak petang lah. Dan lu ada makan lah. Siapa nan dan tadi Dan je setengah tinggal lah. Koncang rokok minta pergi. Cepet lah. Oi, tolong lah. Gitu. Oh, gitu. Tak puasa. Hajar saya lah nak air dong. Tu air rencana lain. Nampak dan bawa tas luang ah. Jadi kuah emak den kan disuruh dan dicari hidayah ke kampung alana tadi itu. Jadi hidayahnya situ entah hidayah bulan puasa. Oh, Amang ah. Siko.
Adennya dari kapur 9 kan. Itu mencari duit lo. Nah, disuruh dan nak mak Den. Piti ke piti kau juang. Pelang mantau kayak kan lah. Bekiu ang jaga ko. Cuba yang cipiti lo biang. Nih muak nih nengok ang. Bulan puasa milik kuah. Pe mantau ang akan ah. Yolah mak, dadah. Ang minta piti jo kerajaan taruh isiknya kan. Itu merantau lang, coba cari piti surang isiknya. Memang geleng-geleng yang ngantuk ang. Jadi cari kos lah. Ang ada kosong lah. Belum ada lah. Berarti sama-sama berangkit, Pak. Iya. Ang baru tadi. Baru tadi lah. Oh, berarti sama mah. Lah cari kos lah. Lah cari kos. Ada tempat tinggal nih. Lulu, skip to my loo. Lulu, skip to my loo. Lulu, skip to my loo. Skip to my loo, my darling. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Deh. Tega mami. Barang diambil sado de orang. Kamala raju leko. Kamala ketinggal leko. Yalah, berdirilah raju dah. Woi. Mana ada? Tunggu diri. Ang bukannya yang tadi. Oh. Dah saja. Biar di jalannya lu. Awas am. Ngantuk ada nak lunya dapat kos lain. Nak ngamin dong, cari kos. Malah lalu lu sementara. Iko, Mas Haji dah. Bah, lalu Mas Haji siap sebentar lu, bah. Lah, Besok cari kos lihat. dia ngantuk. Cepet. Dia nak ada dapat kos sekolah lalu ni apa? Baiklah. Alhamdulillah. Apa ni cari kos lalu dapat tu. Dapat Mas Haji. Alhamdulillah. Saya bawa bantal ni, Wik. Alhamdulillah ibu mental dia. Bantal. Ani, Lalu bawa kopi. belikan saya ni. Aku. Belikan. Astagfirullah. Jangan. Lalu lah kali ni. Barutnya. Kesurupan kawanan ya Allah. Ya Allah Tuhanku. Mangga. Dek, bangunlah aku. Kantui, umum compa aja tak kantui. Nak, jago leh. Sahur nak. Sial lah mengganggu gua. Oh, nak sahur Pak. Sahur lo. Enggak dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anak-anak jago leh ha. Ya. Mana kau Pak? Menggantung sih, Mang. Kami ngantuk. Panik. Orang-orang aku. Kurang puasa besok lain nak ke sahur kalian. Iyalah. Aisy lah. Kaki imsak lain nak ni. Ya Allah. Apa ya? Gantung sih.
sebelah pagi gua. Hujan pagi harinya. Capek lah cari kos lain. Capek lah ngah. Ya Allah. Capek. Istirahatlah dulu ah. Pari itak. Ya 2 PT lah. 10,000 lah. Cari makan je dah. Segar. Masih erak ni. Kamar lagi kau ya. Cik dua sudah. Tak semua. Itu yang anu buat petang nak. Basuh aja. Kamu juangnya tak ada basuh dah. Angnya. Woi. Dek ulang juang ni. Cik nak den je kalian. Cik. Angin nak basuh dah. Ada nang kecil. Pagilah cik dah. Mana dompet ni? Deh. Kau dompet ni hilang ah. Tu. Kan bayar Iko ah. Pakailah kalau. Sibuknya. Iko barang cik dang kau. Kau 2,000 kau serius lah. Kau lah ha. Bang. Bos lah ah. Kau bincang besok ganti. Ibu itu dan ah. Tidak. Aku lang je tolong ni orang kayak itu. Alah, baik. Mangang kikin den. GR aja anak tu. Banyak je jago. 10,000 betul yo. Woi. Agak kira deh. Ini nak bang. Nak buat ada. Ini berapa piti dalam dompet tu? Ya biarlah nak buat ada 10,000 ya. 10,000-nya. Barik niyo kalian nolong dan. Ini gikolah. Ndak ang aja kami tolong doh. Kalau ada orang kesusahan, pasti kami tolong. Cik lai, masih berhutangnya Den. Iya ya. Lina ba aglan kan? Ini apa? Lina ba. Makasih ya. Gope. Meng. Bisa dipanggil Pe. Bisa dipanggil Meng. Oh. Tek memang. Ini ba dia ang sebenarnya. Kuah jadi kau cerita dan lah. Kuah. Dan sabananya orang kayu. Sebelum demo deko dan tu dulu punya rumah gadang, undang rancak, piti tiap bulan dikirim dek gaib dan
Tu nak tahu-tahu tiba-tiba saya rentenir ke rumah Dan. Diambilnya rumah Dan, diambilnya Honda Dan, diambilnya Ratu dan Sadonya. Giliran Dan telpon orang gaib Dan, nak tahu kabar do, nak tahu info do. Tu kini Dan tak kamar-kamar aku lah hidup sebatang kara saya Dan lah. Tani ayu Dan rasul. Yo, itulah kita Sadonya. Kita apa? Yo, kita. Helm tu tanggal. Banyak disita eh. Yo. Orang lain awak ceritanya Sadonya ikut untuk om. Tu nak boleh masuk lah. Bisa dong. Tapi tapi. Lepas tu. Sio. Oh, Mada itu Dan cerita yang sebenarnya. Berarti ang nak ada tempat tinggal gini doh. Ada Dan sampai tinggal ada kamar dan tinggal aku. Nah itu doh, awak carilah lah kos lah. Kami sebenarnya orang perantau loh. Lah dari malam lah nak do kami dapat kos doh. Lah lalu kan kami di Masjid. Masih ni yo kalian bakawan Jordan tu. Iyo dek nasib wak samo nak ba doh. dia hanya lampiti lo kaden. Ha. Pajak aku itu sabit dari ya. Yo, pel lah. Ah, di situ kami lalu masa malam tu ah. Dia si komeng gua. Cuma saja tu. Iyalah. Aku dia lalu masa jika. Iyo nak ada dapat kos do. Anak gini si kos nak lu ah hujan hari ah. Dingin lah. Tega mak dan mau sia den. Dia pun tas kaden deknyo. Ini nak buat awak Ciko Kami malam lama lalu. Pajak aku Minggu ni lalu. Amang ah. Dingin. Bakal habis nak dingin orang-orang gua. Pajak bakal ruang lalu. Busuk aku. Dah ada nak besar dan lalu di masjid kau doang. Ayo tak sarang lah. Yang penting kami lalu dulu lah. Dadah. Oh ni, pajak aku lo balik. Dari Patang ni kawan aku kami lalu lah. Pajak tu tukang gaduh, pajak tu dah. Pak, awak tangani je lah. Oh ni. Jadi mana nak kasih ko? Ni giko lah Pak A. Kami bertiga ko kurang perantau. Awak dari Kapus 9. Kami mencari kos. Itulah ladu malam kami Pak. Nak adu kami dapat kos do. Kos yo. Awak Sama. jadi kos lo. Awak Awak orang kayu Pak. tu. Kan nak tahu awak doang mak tak kamar gini Pak. Iya. Astagfirullahalazim. Iko lah orang kayu tapi nak ada biti do. Itulah. Astagfirullah. Sebagai kaum lelaki tu awak tu nak boleh pakai subang-subang mu tak ikut nak. Andai kau kalung kau celeh. Astagfirullah, celiklah Sarawaknya ndek ya Allah. Samu sainyo. Alah giko saya lalai lah. Kalau untuk kos, biar ustaz tanyon meko. Serius Pak. Cheers. Di mana? Di mana? 2%? 100% untuk kalian. Jadi, Tapi kami nak bisa mama dan Ustaz awak nak fikir awak nampak je kawan-kawan aku. ada caranya. Beko ustaz tunjukkan caranya supaya kalian tu bisa bayar kos tanpa melalui kalian surang-surang. Oh. Okey? Terima kasih Ustaz. Siap Pak. Alhamdulillah. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Abah. Abah. Bintang. Maklah bintang dah. Dah. Ah. Mungkin kemenakan tiba je rantau sekarang. Bila? Tu nak tahu nak awak celik lah berhari kau dah. Yo, Irwan, orang-orang kemari. Tu nak tahu nak dah.
Buat calik sebab bilanya tiba. Tapi biasanya lajan dia petik macang anak. Awak agi je lah makan petik macam sebab. Ikut ikan lah, tak ada lah nak mengodang nah. Ketik-ketik tinggal lah. Ambil je lekang balik macam. Ah! Itulah. Ha. Tak dia berokah yang dah kakuk dah. Ya. Apa dah? Seminggu. Besok bila lah tibanya sok kau buat suruh lah nyo menolong-nolong awak sok. Oh, itulah awak kan lain malai kuih juga bulan puasa kan. Suruh nolong. Ya, karipap ada. Kuih talak ada sedo semua. Ya biarlah. Guna nak gadi tu kalau nak diajarnya selama bulan puasa ndak lah nama. Nama orang gadis mah. Ya kau itunya adik tu bah lah. Nak serah kau dah li kan dah baal dah. Dah itulah lah sudah ngaji dah. Ikum apa-apa aja. Dia baca bismillah aja. Tong auzubillah minasyaitonir rajim aja. Dah dia ndak tahu je dah baal. Dah ada sadaqallahul azim tu. Ya barang lu sudah dah. Ya pandai juga dia ngaji ya. Tapi pandai-pandai bodoh kau auzubillah aja dapat ya. Itu Tiba dia alif ba, tiba dia tam apa guru dulu mati ni. Dah itulah. Dah pergi mentah ke kuih tu dah. Cakap ketinggalan kau di talangung tah. ya elok dah mah. Kosnya dah kek setelahnya. Dah, tu yang sebelah situ tu ah. Itu kosnya situ tu. Sekarang ayam nak. Yang ayam konde. Yang mas malang, syukuri yang ada di Allah tu. Ya. Bersyukur. Ada WC-nya. Bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bagus. Alhamdulillah. Alah, pek leh. Syukur mai Pak. Salah. Syukur rumah ya. Buruak rumah lai. Dah lampu ketik nya. Ya. Syukur. Astagfirullahalazim. Lampu ketik. Aku kurang ancap. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum Mak Jana. Assalamualaikum Mak Jana. Woi. Nak boleh mantai itu dong. Waalaikumsalam. Di kos iku ada aturannya. Jale. Pertama, tak boleh memakak. Ndak boleh memakai. Kedua, Kedua, ibadah tak boleh tinggal. Solat terus. ikut masuk je ada rumah.